adik nombor matrik 25260330. Saya memegang watak sebagai guru. Hai, saya Khasyak Wisadayana binti Zahidi. Nombor matrik saya 2526-246. Saya memegang watak sebagai murid. Nama saya Fatin Nazira binti Muhammad Zaini. Nombor matrik saya 2526-0266. Saya memegang watak sebagai murid. Atin, dari tadi aku asyik perhatikan kau je. Kau selalu datang awal dan berniaga. Banyak je tu hari ni. Hari ni ibu aku dia bangun awal sikit sebab dia nak buat macam-macam lagi jenis kuih. Kata dia pelanggan dah ramai suka dan ramai datang, sebab tu lah dia buat banyak kuih. Wah, hanya sedapnya kuih tu pun semua sedap. Semua sedap. Semua ni kau bawa daripada rumah ke? Aku kalau bawa bekas kuih, aku pastikan semua yang ada atas meja ni semuanya kemas. Wah, sebenarnya kau ni bangun ke berapa Lepas subuh je aku kena solat. Lepas tu aku tolong mak aku kat dapur. Wah, kalau aku yang bangun macam tu mesti aku mengeluh. Awal-awal memanglah susah sikit, tapi bila aku fikir aku seorang je boleh bantu mak aku, aku terus jadi semangat. Tapi kan kau tak rasa penat ke? Sebab jadi kita nak ada kelas tau. Penat tu ada, tapi bila fikirkan memang tanggungjawab aku. Kalau kita boleh ringankan beban kalau kita, kenapa tidak kan? Betul. Selamat pagi Atin, selamat pagi Nian. Selamat pagi cikgu. Wah, meriahnya jualan pada pagi ni. Mesti makin ramai orang beli kan? Betul cikgu. Ramai sangat murid yang beli kat sini. Sebab kuih kat sini semua sedap. Alhamdulillah cikgu, ini semua hasil mak saya. Dan hasil kerajinan awak juga. Cikgu bangga tengok awak sentiasa menolong keluarga awak. Terima kasih cikgu. Yalah, kalau macam tu, boleh tak bagi cikgu 5 kari pak, 5 kuih lapis? Boleh? Ingat cikgu, semuanya RM10. Terima kasih, cikgu beli. Okey. Cikgu, duit ni lebih. Lebih? Cik, total kuih tu RM10. Tapi cikgu bagi RM20. Oh, ya. Nak cikgu, duit bagi. Terima kasih. Kalau orang lain mesti dia dah diam. Tak boleh lah macam tu. Haram tau kita ambil hak orang lain. Ramai ni Atin, siapa ada? Sebab mak saya selalu pesan walaupun rezeki kita sikit, untung kita sikit dapat pada itu, kita jangan ambil hak orang lain. Sebab nanti kita jadi rezeki yang haram. Sebab tu hak orang lain kita tak boleh ambil. Semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi. Okey, boleh. Hari ni cikgu berikan satu cerita sangat berharga daripada Atin. Atin menunjukkan bahawa usia muda dapat kalah untuk menegur tanggungjawab. Betul. Dia juga membuktikan bahawa kejujuran menjadikan dia seseorang yang dihormati. Dan itu, Atin juga menunjukkan kasih sayang dengan membantu keluarganya. Saya berharap apa yang saya buat sekarang dapat banggakan mak saya. Guys, cikgu yakin mak awak sangat bangga dengan awak. Saya pun lepas ni saya nak belajar untuk jadi lebih rajin dan jujur. Bagus Median. Cikgu bangga dengan kamu semua. Yeay.